Jadi guys, ini ialah DJI Mic Mini 2S, mikrofon terbaru, dan ada satu feature dia ialah 32-bit float audio recording. Jadi kelebihan dia akan simpan data yang lebih banyak. So bila benda ni sangat berguna. So contohnya kalau korang cakap tengah rekod kan, korang tercakap kuat, terkuat lah, suara tertinggi, biasanya mikrofon akan clipping. Dan bila korang masuk ke editing, korang tak dapat nak selamatkan audio tu, dia akan jadi distorted. Tetapi kelebihannya kalau korang rekod 32 bit, ini yang bestnya. Korang pergi ke editing software, korang masih boleh selamatkan audio korang. So contohnya kalau terkuat, korang reduce, audio tu masih lagi very crispy, dia tak distort, dia tak pecah. Sama juga kalau korang cakap slow pun, bila kuatkan, dia punya audio dia masih lagi cukup sedap. Jadi mic yang saya guna sekarang ialah DJI Mic Mini First Edition. Adakah bila suara saya kuat? Adakah ia clipping dan boleh diselamatkan tak? Dan bila saya whisper, hello, testing, ini ialah suara saya menggunakan DJI Mic Mini First Edition. Jadi mic yang saya guna sekarang ialah DJI Mic Mini First Edition. Adakah bila suara saya kuat? Adakah ia clipping dan boleh diselamatkan tak? Dan bila saya whisper, hello, testing, ini ialah suara saya menggunakan DJI Mic Mini First Edition. Jadi guys, sekarang saya tengah guna DJI Mic Mini 2S dengan 32-bit float recording. So contohnya bila saya tengah cakap tiba-tiba macam suara saya tertinggi. Ini ialah suara saya ketika menggunakan DJI Mic Mini 2S bila saya whisper pula. Jadi guys, ini ialah suara saya bila saya menggunakan DJI Mic Mini 2S. Jadi guys, sekarang saya tengah guna DJI Mic Mini 2S dengan 32-bit float recording. So contohnya bila saya tengah cakap tiba-tiba macam suara saya tertinggi. Ini ialah suara saya ketika menggunakan DJI Mic Mini 2S bila saya whisper pula. Jadi guys, ini ialah suara saya bila saya menggunakan DJI Mic Mini 2S. Jadi 32-bit float audio recording ni sangat bantulah untuk korang nak maintain dari segi dia punya audio balancing lah. Tak nak tiba tinggi, tak nak tiba terendah, nak betul ngam-ngam. Dan satu lagi feature dia ada internal storage. So kalau jadi apa-apa, dalam ni boleh jadi sebagai backup. Jadi macam guys, nak angkat tak DJI Mic Mini 2S ni? Cek komen di bawah.